Mama dah niat puasa dah? Semalam lagi. Semalam lagi. Daddy dah kan semalam? Niat sahur nak niat puasa. Tak ada gula kau. Cecik letak dalam peti sebab tak tahu dia gula pukul berapa, okay? So, yang panas dulu, Sekarang pukul 5 pagi. Jom. Aku kunci jam pukul 4.45 pagi. Masuk macam pukul 5 minit. Itulah tidur lambat lagi. Okay, sekarang ni kita nak panaskan lauk. Rasanya JJ ada beli 2 lauk semalam. Lagi goreng apa ni? Beli semalam, masa aku cakap yang gulai ni RM6. Lepas tu daging pun RM6. So macam murah. Mungkin video akan nampak lain tau. Sebab aku guna kamera lain. Dari segi lighting semua mungkin tak sama. And then dia punya white tu mungkin lagi besar. Mungkin korang akan nampak jelas kan. Cuma dia tak cantik dia punya colour ni sebab lighting. Apa ni kiranya video sahur ni aku tengah test lah. Okay, siap kita punya lauk tunjuk. Dewan puasa dah lauk tunjuk dah. Nak ni dengan nak ni. Seterusnya daging goreng. Jom. Nasi ni dah nanok pukul 2 pagi tadi. Nasi banyak ke sikit? Ha? Macam biasa. Buat Amanda. Buat Amanda. Nasi untuk husband ni banyak kita tak kemas. Aduh, yelah. Semalam tidur pukul 2 tu kita santai lah. Macam berehat. Sebab melayan kerana anak siang hari tu. It's normal. Melayan kerana anak lah. Siang hari tu kan sebab kita kan dah nak puasa. Takut next week kita tak macam penat lah nak keluar-keluar kan. Itulah yang nak tidur. Kita pun macam okay lah. Rehat sekejap, bonding sekejap dengan husband berdua. Lepak-lepak makan, tengok movie. Itu yang lambat. Reality check, bukanlah estetik. So aku nak korang feel the same thing. Tengok channel aku ni, oh ya. Hidup kita sebenarnya sama je. Tengok video kat lain tu macam, oh estetiknya. So kita share yang reality macam ni. Ayo, semut sekejap je terus datang. Ini longgok dekat sini ni nak basuh. Okey, boleh niat sahur dengan Mama. Niat sahur pula, niat puasa. 5.38. Mama tahu tak kita hisap ku apa? Itu yang Cik Daddy. Daddy Mami kejut ni paling lambat sekali. Yang 1 minit lagi nak subuh. Bulan puasa ni kita ambil OSN Activia Chia Seed dengan OSN Probiotic. Dah makan dah. Tapi yang dah buka tu duduk dalam pack. So kita ambil yang baru. Sebab semalam keluar kan, kita bawa lah. So hari ni first day kakak puasa. Boleh? Di usia 7 tahun lah. Okey tak? Okey. Tok ingat no, ambil air kosong. Kakak, nak air sikit boleh Bismillahirrahmanirrahim. 2 biji je. Cukuplah untuk kakak, nanti kita tambah lagi air. Ingatkan nak buat menu diet. Ada mushroom. Lepas tu macam nak buat scrambled egg gitu. Tapi malahnya ya Allah. Molek mah lekak. Tak ada air mah.
Ada isi tak ni? Ha, ni. Isi. Isi tulang. Ya tulang ekor. Okay lah. Reality check. Reality check lagi. Nak pergi school tak? Nak. Oh, ayo. School 6 pagi. Mama dah niat puasa dah? Malam lagi. Semalam lagi. Daddy dah kan semalam? Nak termikat tak? Nak watermelon. Nak watermelon tak? Masuk pinggan ni. Saya mami. Minum air ya? Tudung buat lap mulut pula. Ya Allah. Dekat sekolah macam mana Awak lap mulut pakai tudung sekolah Kita nak minum kita punya chia seed. Probiotik gitu. You ada probiotik? Nak bersin. Alhamdulillah. Okay, aku rasa itu saja untuk video first day of sahur reality check hari ni. Alhamdulillah lah. Di usia-usia yang makin tua ni masih lagi ada rezeki untuk buka puasa sahur dengan mama. Cuma lain lah sikit suasana sebab kita kat rumah sini kan. Thank you so much. Nanti hari ni plan untuk buat video beli barang-barang masak lauk Kairami. So we'll see how lah. We'll see, okay? Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video di bulan Ramadan. Bye!